Short trip 2 hari 1 malam ini saya kongsikan kepada anda pengalaman pertama kali kami pergi ke Pantai Kelebang Melaka. Baru tahu betapa santainya di sini dengan pelbagai makanan di tepi jalan yang seperti pasar malam. Pengalaman duduk di resort yang hanya 2 minit sahaja dari Highway Utara Selatan. Resort ini pula bukan biasa-biasa tau, tapi ia berkonsepkan log cabin seperti di negara Finland, Norway maupun Sweden. Tak ketinggalan restoran makan tengah hari yang rasa keaslian masakan kampung di negeri Melaka. Jom ikuti pengalaman kami 5 beranak menerokai Melaka tanpa pergi bandar sejarah. Let's go! Perjalanan kami dari Kuala Lumpur ke Melaka mengambil masa lebih kurang 2 jam lebih. Kami decide short trip kali ini lebih kepada jalan-jalan cari makan serta menerokai resort unik ini di Melaka. Tempat pertama kami pergi adalah Pantai Kelebang Melaka. Terkejut juga bila sampai di sini seperti pasar malam. Meriah! Pelbagai jenis makanan dijual. Antaranya makanan yang wajib kita try adalah coconut shake, kunafa viral, seafood cheese bakar dan kuih keria Melaka. Bila saya makan seafood cheese ini, teringat masa kami duduk di Dubai dulu. Memang beginilah restoran Arab masak. Cumanya sos berbeza. Mereka hanya memberikan mayonis, tapi di Melaka ni sos Thai diberikan. Antara aktiviti santai kita boleh lakukan di sini adalah sewa ATV, menunggang kuda dan bermain layang-layang. Boleh juga sewa meja dan kerusi serendah RM10. Kami meneruskan perjalanan ke Filia Resort. Ia terletak 20 hingga ke 30 minit dari Bandar Melaka, tetapi hanya 2 minit sahaja daripada Highway Utara Selatan di Tun Melaka. Kami check-in pada pukul 4.30 petang dan barang-barang dibawa menggunakan bagi kerana kereta hanya boleh parking di kawasan lobi sahaja. Dan untuk akses masuk, bagi akan ambil kita untuk masuk ke dalam. Pertama kali masuk ke kawasan Filia Resort ini, saya terus jatuh cinta sebab tak sangka di Malaysia ni kita boleh dapat juga pengalaman duduk di resort berkonsepkan log cabin seperti mana di luar negara. Itulah antara keunikan yang paling saya nampak. Resort ini ada beberapa jenis. Ada yang 2 tingkat dan ada juga yang sebuah-sebuah sahaja, bergantung kepada kebesaran bilik. Setiap bilik dilengkapi dengan set alat mandi, tuala serta air mineral. Kami ambil 2 queen bed memandangkan anak-anak pun makin membesar. Alhamdulillah selesa.
Apa yang korang lihat, dinding bilik ini semuanya berasaskan log cabin. Menurut staf di sini, kayu yang diambil dari luar negara. Penjagaan rapi untuk mengekalkan keaslian kayu perlu diambil perhatian kerana risau akan anai-anai. Jom saya bawa korang untuk room tour bilik ni. Turun saja bilik, kami boleh terus akses ke swimming pool. Resort ini mendekatkan kita kepada alam semula jadi. Dengan siulan burung, bunyi cengkerik dan pada waktu malam boleh nampak kelawar. Gilah. Makan naik ikan. Oh, siapa bagi? Dari siapa? Kita ambil kat lantai. Ya. Ha. Gilah. Jomlah. Kejap. Tak apalah, kita buat sama-sama. Bila kita book bilik di resort ini, buffet breakfast juga disediakan sekali pada keesokannya. Saya lihat pelbagai jenis pilihan sarapan pagi yang disediakan.
Untuk pengetahuan korang, resort ini juga ada menyediakan tour ke ladang buahan dan sayur-sayuran. Dan kita juga dapat melihat pelbagai jenis haiwan peliharaan. Ia percuma saja, kita juga dapat pengalaman makan anggur segar serta buah-buahan yang lain direct dari pokok. Pakai minion, minion. Papa. Kau akan kalah. Aduh. Dia gaduh ni rebut betina yang ni. Oh. Masuk dia ni. Masuk. Makin simpan. Kuat ni. Tak masak manis. Ini tak manis. Ada PhD awak pun. Doktor Anggung. Wow. Nak jaga senang susah. Senang. Abang. Ambil sikit je. Tak semesti kan. Tujuan bumbung. Sikit je. Sekurang-kurangnya mengurangkan kelancaran secara direct Dapat. dan mengelakkan Oh. dia sebab kalau masa dia putih kecil. Sebelum kami pulang ke Johor, kami sempat makan tengah hari di restoran Bigfoot Kampung Duyung Melaka. Masya Allah, memang banyak sangat pilihan masakan kampung dijual di sini. Antaranya ikan ayam bakar, ulam-ulaman, siput sedut masak lemak, ikan asam pedas dan banyak lagi. Memang menggiurkan. Papa, sotong. Siput sedut. Papa, siput sedut. Siput sedut. Tu lah, I nampak. Nak ambil daging salai lah. Oh, boleh lah kenapa? I nak satu. Pedas? Boleh. Boleh? Hari lah. Boleh? Okey. Budak-budak punya apa? Boleh. Tak ada boleh. Boleh? Papa nak tim? Sekian saja perkongsian saya untuk short trip kami di Melaka dengan review resort log cabin yang menarik ini. Subscribe Kalisa Hazrina untuk dapatkan banyak perkongsian menarik untuk travel dalam dan luar negara. Bye.